Tentu tengok dalam dunia. Dalam Malaysia pun sama. Jadi orang terkenal memang kena maki ya. Manusia sebaik Tok Guni Aziz, orang baik tuan-tuan. 22 tahun jadi menteri besar, dia boleh mempertahankan kehidupan dia macam tu. Dia orang cukup baik. Apa orang tak kata dia? Dia pun boleh masuk gambar dalam internet, dia duk hirup ayam dalam piring. Dia pergi bubuh sebelah gambar dia duk hirup ayam dalam piring tu. Dia pergi bubuh gambar khinzir duk serodok ayam. Sakit hati tuan-tuan. Kita yang tengok ni sakit hati, dia tak sakit hati. Kalau dia nak respon, nak jawab benda-benda macam ni tuan-tuan, nak pergi cari siapa buat benda ni, nak pergi saman kau tu, selesai ke benda ni? Apa yang orang putih kata ni? When the foolish one speaks, do not reply to him. Biar dia. Tuhan ada. Han nak tulis apa? Han nak masuk gambar apa? Han nak buat cerita apa? Kalau hang betul, kalau niat hang baik, apa yang hang kata tu memang hang wajib kena kata, mudah-mudahan hang dapat pahala. Tapi kalau hang tulis tu satu benda berupa fitnah, nak menjatuhkan orang, mengaibkan orang, nak memalukan orang dan sebagainya, Tuhan ada. Kita tak payah balas, kita tak payah jawab, kita tak payah defend, kita tak payah buat apa. Memadai Allah Subhanahu wa taala sahaja handle dia di akhirat esok. Allah Subhanahu wa taala hantar satu malaikat aja untuk jaga dia ni, malaikat Zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Hang panggil berapa ramai geng hang doa dah, mai pertahankan hang. Aku hantar malaikat Zabaniyah aja, Tuhan kata cukup untuk jaga hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan sampai macam tu. Jangan sampai buat benda yang menyalahi daripada apa yang agama suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka janganlah sekalian kamu berbuat tidak baik akan orang itu. Dan jika mereka itu bagi mudarat kepadamu, maka yang lebih baik memaafkan mereka itu. Agama ni macam tu. Buat apa pun biar pi, jawab tak mau, apa pun tak mau. Kalau satu hari dia mai jumpa, dia kata saya minta maaf banyak-banyak, saya lah yang buat ni, kita kata mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dekat hang. Ke depan esok jangan buat dah, sudah. Bukan kita nak pegang dia, nak bagi penampak tiga dah kat dia, apa buat nak buang geram. Aku memang duk tunggu hari ni, hari yang mai depan aku. Dia mai dia kata minta maaf lah, sebenarnya saya yang buat ni, saya minta maaf. Tak apa, selesai. Nak balas pun tak, nak apa pun tak, apa pun tak. Ke depan esok hang jangan buat dah benda-benda yang tak bagus macam ni. Sudah. Ini yang agama suruh. Kalau kita boleh buat lagu ni tuan-tuan, cukup hebat ni. Orang yang hebat ni apa dia? Orang yang boleh membalas kejahatan orang tetapi dia pilih untuk tak balas. Itu orang hebat. Orang yang betul-betul kuat. Siapa dia orang yang betul-betul kuat ni? Dia boleh kalau dia nak ambil tindakan dekat orang tu, dia tak ambil.